Jadi dari segi sudut ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang menimpa kepada satu orang hamba ni. Kadang-kadang kita lihat satu orang tu dia ni banyak buat maksiat ataupun tak jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih beri dia berbagai-bagai nikmat, kesenangan dunia dan sebagainya. Kemewahan, bahkan kemewahan. Macam kita tengoklah apa yang berlaku kepada Firaun. Firaun ni satu orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia bukan sahaja melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia mengaku diri dia sebagai Tuhan yang maha tinggi. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa berlaku pada dia? Adakah dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Dia tidak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku di penghujung hidup dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan dia dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Bahkan kalau kita lihat kehidupan para nabi, para solihin, bahkan Nabi SAW sendiri pun dalam kehidupannya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan berbagai-bagai ujian, kesusahan, kepayahan. Sebab itulah dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan sebagai motivasi kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ahfasiban nas ayatruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu Wa Taala, ahfasiban nas, adakah manusia itu menyangka ayatruku ayyakulu amanna, bila mereka cakap kami dah beriman, dia akan ditinggalkan begitu saja, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Jadi orang beriman ni Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dia. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini darul imtihan. Dunia tempat ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk mendustakan apa yang kita lihat dengan mata, tetapi kita nak mengimani apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sabdakan pada kita. Mata kita nampak orang yang buat maksiat dapat hidup mewah, bahkan berlebih-lebihan sebagainya, Allah Taala beri segala-galanya. Tapi kadang-kadang orang yang taat ni kadang-kadang nak makan pun susah, sebagainya. Kita nampak begitu. Kenapa? Kerana kehidupan kita sebagai satu orang beriman, kita bukan hanya sekadar hidup di dunia sahaja, bahkan matlamat tujuan kita ialah akhirat nanti. Sebab tu saya beritahu tadi yang macam mana saya beritahu tadi, bahawa ujian-ujian yang Allah Subhanahu datangkan pada kita ni adalah untuk mengangkat darjat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Perkara dunia ni kita akan tinggalkan satu hari nanti. Sama ada kita suka tak suka, nak tak nak, kita dah bersedia ataupun belum, kita akan tinggalkan dunia ni. Tetapi yang kita akan bawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan soleh, dan juga perkara-perkara yang amal jariah kita yang berterusan setelah kita meninggal nanti. Ada benda semua rasa, tapi jarang orang nak cerita.